Kau pernah tak rasa hidup ni macam tersekat? Bangun pagi, buat benda sama hari-hari, tapi hidup tak berubah. Rasa macam berjalan di tempat yang sama. Nak maju, tapi kaki seolah-olah terikat. Impian banyak, cita-cita tinggi. Tapi bila nak mula, mesti ada alasan. Esoklah start. Aku tunggu masa lapang. Nanti kalau ada mood. Punca sebenar. Kau terperangkap dalam zon selesa. Tempat yang nampak aman. Tapi sebenarnya musuh yang buat kau terus statik. Zon selesa ni macam selimut tebal. Masa pagi sejuk, nyaman. Tapi makin lama kau duduk situ, makin banyak peluang yang terlepas. Selagi kau tak bangun, selagi itu kau akan terus lena dalam keselesaan palsu yang buat kau semakin jauh dari impian. Hari ini, aku nak kau buka mata. Kejayaan takkan datang kalau kau terus berdiam diri. Ia perlukan peluh, pengorbanan, kerja keras, dan kadang-kadang malam tanpa tidur. Ingat, kejayaan bukan untuk orang paling bijak, berbakat, atau bertuah. Kejayaan adalah untuk mereka yang sanggup buat benda susah. Orang yang buat benda yang orang lain malas buat. Dan yang konsisten walaupun penat. Tengok atlet Olimpik, tokoh dunia, atau usahawan berjaya, semua bermula dari bawah. Bezanya, mereka bangun masa orang lain tidur. Mereka kerja masa orang lain leka. Bila kawan-kawan buang masa, mereka pilih untuk bina masa depan. Bezanya di sini adalah pilihan. Kau pun ada pilihan sekarang. Nak terus hidup biasa-biasa, terperangkap dalam keselesaan kosong, atau nak ubah hidup kau. Jangan tunggu orang lain tolak kau ke depan. Kau kena gerakkan diri kau sendiri. Sebab tak ada siapa yang akan buat keputusan tu untuk kau. Kunci kejayaan ialah disiplin. Disiplin ni macam otot. Lagi kerap kau latih, lagi kuat dia jadi. Kau kena paksa diri, walaupun tak suka. Kau tahu apa beza orang biasa dengan orang berjaya? Orang berjaya buat benda yang mereka tak suka, tapi buat juga sebab mereka tahu hasilnya akan berbaloi. Malas nak buat kerja? Buat juga. Takut nak cuba benda baru? Cuba juga. Gagal? Bangkit balik. Setiap kali kau buat benda yang kau tak selesa, kau bina kekuatan mental kau. Ubah mindset kau. Jangan tunggu motivasi. Motivasi datang dan pergi, tapi disiplin yang akan kekalkan kau di landasan betul. Kalau kau tunggu sampai rasa bersemangat, kau mungkin akan tunggu selamanya. Aku cabar kau. Mula dengan langkah kecil. Tulis matlamat kau. Apa kau nak capai? Apa impian besar kau? Pecahkan matlamat tu kepada tindakan kecil. Dan buat tanpa henti. Kalau kau nak jadi versi terbaik diri kau, kau kena berani keluar dari zon selesa. Berani hadap ketakutan. Ketakutan ni macam bayang-bayang. Makin kau lari, makin besar dia nampak. Tapi kalau kau berani hadap, kau akan sedar dia taklah sekuat yang kau fikirkan. Ingat, kau bukan mangsa keadaan atau takdir. Kau ada kuasa untuk ubah hidup kau. Jangan tunggu peluang, cipta peluang kau sendiri. Jangan harap orang lain tolong. Kau kena tolong diri kau dulu. Sebab ini hidup kau, dan hanya kau yang bertanggung jawab atas hasilnya nanti. Hidup ni pendek. Jangan bazirkan dengan alasan, ketakutan, dan sikap suka tangguh. Setiap hari, kau ada pilihan. Nak terus kekal di takut lama, atau nak bangkit dan cipta sesuatu luar biasa. Pilih untuk bangkit. Pilih untuk lawan. Pilih untuk jadi lebih baik dari semalam. Sebab kau mampu. Sebab kau boleh. Dan sebab masa takkan tunggu kau. Jangan tunggu esok. Esok belum tentu ada. Masa untuk berubah, masa untuk cipta kejayaan adalah sekarang. Hidup kau bermula dengan keputusan yang kau buat hari ini.